would like to congratulate you on your honorary fellowship Thank awards you. yang mana Spectrum Thank you. bagikan. Alhamdulillah. Thank you so much. A lot of things that you sacrifice on the industry itself. Thank you. Okey, tanpa buang masa Datuk. Apa ni kita pergi ke soalan pertama. Okey Datuk. Berdasarkan pengalaman Datuk Doktor, memacu transformasi bakat dan budaya kerja di institusi kewangan utama negara, iaitu yang kita semua tahulah, Maybank. Apakah ciri utama graduan, especially on the SIUC, yang Datuk Doktor harap dapat lahirkan untuk memenuhi keperluan dunia kerja masa kini? Soalan tu sangat penting, Nabil. Ya, jadi tahniah memilih soalan tu. Alhamdulillah. So Alhamdulillah, saya dengar ucapan dari Tan Sri tadi. Dan bila dia sebut yang penting ya ialah caring. Itu yang paling penting, Nabil. Sebab kita sekarang di zaman AI. Ya. AI is very intelligent, tu yang I tu. Betul, kan? betul. So manusia boleh sekarang become more human. Dan kita transformasi, bila orang kata kena ada transformasi because of AI, ada kerja-kerja yang no longer relevant because of AI. Sebab itu semua memerlukan intelligence at the first level saja. Jadi apa kelebihan manusia? Ni, kat sini ni, hati. Right? So we must apply the humane side to all transformation yang sedang berlaku. Jadi untuk graduan-graduan Spectrum, jangan underestimate kepentingan being aware of what's happening, caring for people and society. Inclusivity tu bukan just words, ya. Mesti betul-betul faham, sebab inclusivity ni akan membentuk tempat kerja di zaman AI. So be careful about yang intelligence, yang academic, ya perlu, tapi itu cuma basic. Itu cuma pasport orang kata. Ya, kalau kita ada pasport tapi tak travel, sama jadi je, sama je. Betul Datuk. Okay, saya setuju dengan pandangan Datuk. Because sekarang ni bila AI dah take over banyak sangat perkara, memang kita kadang-kadang makin lama makin sikit hilang nilai kemanusiaan dalam kerja-kerja kita. So betul, saya setuju dengan pandangan Datuk. Memang nilai yang paling kita nak tengok dekat graduan adalah nilai kemanusiaan. Betul. Sebuah yang mana Tuhan ciptakan untuk manusia. Betul. Okey Datuk, soalan yang kedua. Dengan kepakaran Datuk Doktor dalam pembangunan kemahiran masa depan, apakah bentuk kerjasama praktikal, spesifik praktikal yang Datuk Doktor bayangkan bersama dengan Spectrum International University College bagi membantu pelajar membina kemahiran yang relevan dan bernilai tinggi? Nabil, saya adjunct professor banyak dekat universiti. Dan PhD saya pun dari Harvard Scotland. Jadi saya particular ya, kalau nak diasosiatkan dengan institusi pengajian tinggi. Alhamdulillah, bila saya get to know Spectrum, yang paling penting yang membuatkan saya nak ada association dengan Spectrum ialah keprihatinan untuk memberi akses. Akses tu UN SDG principle. Ya, kita mesti beri jalan kan kepada yang tak mampu, yang handicapped, right? Handicap in every way lah, bukan physical saja. Dan itu saya very impressed dengan apa yang dilakukan, yang memastikan iuran boleh di-negotiate kalau nak belajar. Alhamdulillah, tak semua institusi akan layan. Ya. Jadi saya nak bekerja sama dengan Spectrum untuk mengembangkan lagi itu melalui SME population. Sebab banyak yang mula bisnes, small medium enterprise kan. Sebab ketekanan ekonomi. Jadi dia orang tak sempat nak belajar. Tak sempat nak dapatkan academic papers. Sekarang saya nak kata kepada dia orang, untuk mengembangkan perniagaan boleh sambil lalu, sebab ada micro credentials. Betul. Dapatkan papers juga. Sebab dunia ni macam Madonna katalah, it's a material world. Yes. So ada pihak-pihak yang masih tanya apa papers, apa qualification. Jadi dapatkan dua-dua.
tapi dah ada experience. Betul. Apa yang saya nampak tu memang pandangan yang berbeza lah. Memang saya nampak yang kerjasama yang kita boleh lalui dengan Spektrum yang menawarkan banyak peluang pada semua graduan-graduan yang mana macam Datuk cakap tadi tak mampu, kita boleh. Sebabkan sekarang ni ada banyak stigma yang mengatakan institusi yang mana private, yang mana swasta ni mahal, tak mampu. So sebab itulah yang saya rasa macam kalau ada alliances dengan Datuk, association dengan Datuk, tapi kita boleh besarkan lagi awareness on the public. Okay Datuk, soalan yang ketiga. Okey, daripada usaha Datuk, Doktor mempromosikan persekitaran kerja yang inklusif dan menyokong pelbagai lapisan bakat. Apakah amalan terbaik yang Datuk cadangkan untuk SIC terapkan di kampus? Lebihkan tekanan pada experiential, kepada projects, assignments yang memastikan semua interact with each other, get into different assignments, right? Because kita ni cakap diversity, kadang teori. Betul. And most minds bila diversity, dia ingatkan gender, dia ingat race. Actually banyak lagi, right? Psychometric, introverts and extroverts. So workplace of the future ni banyak gigs. Kita mesti naikkan gigs because dulu definisi sukses ada kerja. Tapi sekarang kita tahu walaupun dengan pekerjaan minimum pay tak cukup nak survive. Betul. Saya setuju. Tapi ini masa AI. Masa AI maksudnya seorang tu boleh ada 3 or 4 jobs, right? 3,000 here, 4,000 here, dah 7,000. And then another gig 3,000. Ini semua memerlukan opening of minds. Itu sebab saya kata diversity important. And kita perlu experience diversity, bukannya belajar diversity. Betul. So I would encourage that. So maknanya Datuk mengatakan diversification and lead pada balance pada satu orang graduan. Okay, that's a really interesting punya. Okay, soalan terakhir Datuk. Last ni betul sebelum saya lepaskan Datuk. So bagaimana Datuk Doktor melihat potensi untuk mewujudkan platform mentoring atau jaringan industri bersama SIUC yang dapat menghubungkan pelajar dengan pemimpin korporat dan membuka lebih banyak peluang kerjaya untuk pelajar. Okay. Nah, kita tak payah reinvent the wheel. Kan? Saya actually first batch CEO at faculty. First batch tu. Sampai sekarang. And saya rasa platform tu emulate saja. Right? Invite industry as faculty. Right? Dan CEOs atau C-suites ni boleh juga invite, dia macam swap kan, invite students into the organisation. Kalau tak lama pun, internship is one, tapi kalau tak lama pun masuk dalam one of the meetings, observe the meetings, buat debrief, that is live, right? And itu akan masuk dalam portfolio student tu. Saya setuju. So kiranya pendekatan sekarang ni memang adalah salah satu yang mana sesuai lah untuk student yang untuk explore kan. Cuma tak cukup, tak ramai. Betul. Might be some of the period of internship tu tak cukup. Ada sedang 3 bulan, 4 bulan. So might be kita kena panjangkan sedikit agar orang dapat dan ramaikan reach. Sebab CEOs dalam 30. Jadi faculty ada berapa je kan? Kalau 2 to each CEO 60 je. So reach tu besarkan. Okey, terima kasih Datuk, pandangan yang betul-betul kata orang sangatlah di luar kotak lah. Dalam mana yang kita tak dapat dengar lah. Okey Datuk, itu soalan terakhir daripada saya. Terima kasih. Saya selaku wakil daripada Spektrum International University College, saya ucapkan terima kasih atas sumbangan Datuk datang hari ini, clearkan schedule and also sama-sama dengan kami on this conversation. Okey. Saya pun nak thank Spektrum untuk recognition. Okey, itu saja, saya tak nak pegang Datuk lama-lama. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi.